kelebihan mati syahid adalah memberi syafaat fi sab'ina min aqaribihi, memberi syafaat 70 ahli keluarganya. Sebab tu ada anak laki-laki panggil dia, bagi tahu kat dia, abang satu hari nanti abang mati syahid. Abang berjuang untuk agama Allah. Bagi tahu, bagi dia dengar, dia reti, bagi dia faham. No? Sekarang dia duk main Mobile Legends je hari-hari. Tak mati-mati pun. Duk bengkak mata je. Kena panggil, cerita pasal mati syahid fi sabilillah. Mati mempertahankan agama Allah. Mati mempertahankan agama Islam. Syahid fi sabilillah. Itu baru mati yang sebenar. Berbaloi, ada keluarga, ada wakil keluarga kita. Berapa orang boleh bagi syafaat? 70 orang. Mak, ayah, adik, kakak, abang baru 7, baru 8. Berlambak lagi. Ada tak wakil kita keluarga setakat ni? Lah, sekarang ni, kalau kita fikir, sekarang ni keluarga kita ada berapa orang mati syahid? Belum. Kena ligan dengan anjing pun lari tak turun-turun. Anjing sekok kat dia pun ada kayu. Hak ligan tu sekok, dekat dia dan capai kayu, naik atas tinggi sikit dekat satu tempat tu, tak turun-turun. Nah, ni nak berperang, kalau harimau saya pun lari. Kan, takkan nak duduk, saya pun lompat kalau harimau kan. Anjing biasa pun kita takut dah kan.